Dia tengok seorang YB ni yang buat report kepada rakyat-rakyat biasa yang tidak berpuas hati dengan dia lah. Ada beberapa yang aku tengok dia listkan kan. So okay, first aku nak cakap, kalau akulah dilantik sebagai YB lah first step aku kan, aku takkan buat report dekat rakyat-rakyat biasa ni. Sebab aku faham aku naik pada hari ini atas pilihan dan undian rakyat. Jadi kerja aku hari ni adalah kerja aku untuk mendengar suara rakyat dan membawa masalah-masalah negara dalam parlimen. Okay, so first step aku, mungkin aku memang takkan buat report, tapi first step aku akan panggil diorang ni semua untuk aku berjumpa dengan diorang yang tak berpuas hati dengan aku ni. Dan aku akan ambil poin-poin apa yang diorang tak suka. Kalau benda tu ada fitnah ataupun benda yang dia cakap